warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Iman Zahia. Pada hari ini, panitia agama Islam akan mengajarkan menguruskan jenazah. Jom. Seorang penceramah sudah menunjukkan teori untuk menguruskan jenazah. Hari ini, murid-murid tahun 4, 5 dan 6 akan mempelajari ilmu penting tentang cara menguruskan jenazah secara betul dan penuh hormat. Program ini bertujuan memberi pendedahan awal tentang fardu kifayah adab menghadapi kematian serta langkah asas seperti memandikan, mengkafankan dan menunaikan solat jenazah. Until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum. Bersama saya Kru Alia dan sebelah saya Ustaz Muhammad Kaswadi bin Abdul Ghani, pegawai Mahligai Dakwah. Boleh Ustaz kongsikan dengan kami pengalaman Ustaz sebagai pegawai Mahligai unit dakwah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada adik nama apa? Nur Alia. Jadi adik Nur Alia tanya saya pengalaman dalam kerja saya sebagai pegawai dakwah Jahid. Di antara kerja sayanya ada kursus-kursus macam kursus jenazah, dibuat daripada sekolah-sekolah, jabat-jabat, masjid-masjid, ataupun kalau sekiranya pagi-pagi biasa bagi dakwah ni kita akan masuk ke pejabat-pejabat untuk beri kuliah. Pejabat-pejabat yang minta daripada Jahid untuk adakan kuliah. Kalau di Kelantan ni biasanya ada macam-macam pejabat, SPRM, jabat tanah, baru, jabat bahagian masyarakat, DADK, jabat polis, semua banyak pejabat-pejabat. Apabila kita tahu pihak Jahid akan atas tawaran untuk ada kuliah. Jadi ada pejabat-pejabat yang berminat dia akan atas surat untuk menjawab permintaan. Nasihat Ustaz kepada kami semua tentang proses pengurusan jenazah pada hari ini. Jadi nasihat saya supaya kita walaupun kita masih kalau kita masih baru di awal sekolah dah kan nak masuk ke menengah, latih betul-betul apa yang Ustaz kata sampai pada ni. Kemudian sekurang-kurangnya kita tahu bila berlaku kematian adalah ahli keluarga kita tahu step pertama, step 2. Jadi nasihat saya supaya praktik betul. Praktik betul ambil ilmu ni. Pasal ilmu pengurusan jenazah ni kita akan guna siapa mati, siapa kita mati, siapa kiamat kalau gitu. Kalau ada juga ilmu-ilmu yang kita belajar tapi kita tak guna pun apabila kita masuk di alam pekerjaan. Tapi ilmu pengurusan jenazah ni maknanya apabila kita tahu, kita belajar, kita pandang, mana berguna untuk kita siapa lagi kita mati. Siapa lagi kita mati. Dan banyak kelebihan. InsyaAllah saya Ustaz akan cerita kepada ni. Kelebihan mana-mana cukup besar pahala. Dan orang paling afdal keluarga terdekat apabila berlaku. Wallah. Terima kasih Ustaz. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa like, share, subscribe TV PSN Future Channel. Assalamualaikum. Mana? Jadi ni yang kita lah.